Geng, biasanya kalau kat Cameron Highland, strawberry orang akan cicah dengan coklat kan. Yang tu tak best lagi. Kali ni kita try strawberry cicah dengan madu. Okey, madu apa? Okey, ini adalah madu lebah tualang daripada Apak Sun. Okey, iaitu madu tempatan kita. Jadi jom kita tengok. Coklat best ke ataupun madu tempatan kita lagi best kalau cicah dengan strawberry? Kita celup dalam. Itu dia geng. Cantik. Ni dia strawberry dengan madu. Madu apa? Madu lebah tualang, madu tempatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Try dulu Tu dia. Okay kan. Strawberry memang favourite saya. Tapi terus terang saya tak minat kalau strawberry cicah dengan coklat. Dia punya rasa tak natural. Tapi kalau cicah dengan madu ni serius, rasa dia natural. Okay. Strawberry ni dia adalah satu buah yang kalau kita bau dia wangi tau. Dia sangat wangi. Tapi kalau kita cicah dengan madu, dia akan gandakan lagi kemanisan dia tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay gang, kalau tengok jam saya pukul 7.45. Ini adalah waktu buka puasa saya Hari ni kita buka puasa dengan buah-buahan. Kali lagi try. Sudah. Serius, sedap sangat. Memang sedap, anda kena cuba. Okay geng, tadi tu strawberry. Kali ni kita try raspberry pula. Ini adalah rupa raspberry tu Kita tengok dengan dekat sikit. Raspberry ni dia adalah buahan import. Okay, dia buah import. Biasa kalau anda tengok masak-masak luar negara kan, kalau chef-chef luar dia buat apa-apa pastry ke apa kan, kalau nak buat yang macam mewah-mewah sikit, dia akan guna raspberry ni lah. Pasal raspberry ni harga dia agak mahal lah. Okay, so jom kita test raspberry ni dengan madu pula. Jadi lubang kat tengah ni so kita isi madu kat sini. Okay, kita gunakan ni picagari. Kita inject madu dekat dalam ni. Okey, tu dia. So ni dia. Raspberry dah diisi dengan madu lebah tualang, madu tempatan kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa geng, anda patut try tau. Raspberry ni memang mahal lah, memang agak mahal lah. Bagi saya agak mahal. Dan saya pun jarang-jarang makan ni sebab dia agak mahal. Satu lagi dia agak jarang jumpa juga, pasal tak banyak supermarket ambil dia. Pasal mungkin dia mahal kan, tak ramai orang beli. Jadi sesekali tu kita makan dia okey lah. Jadi buah-buahan import kita makan cara orang Malaysia. Okey, cara tempatan. Dia isi dengan madu lebah tualang. Bismillahirrahmanirrahim. Memang best lah geng. Isi dengan madu. Anda patut try. Memang patut cuba benda ni. Okay. Raspberry ni pun sedap. Dia memang sedap. Bila ditambah dengan madu, lagi sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Raspberry dengan madu lebah tualang kita memang best. Okay, bukan setakat raspberry, strawberry pun best. Lagi best daripada anda cicah coklat tu Anda patut try, lagi best. Bismillahirrahmanirrahim. Best. Bukan kata strawberry dengan raspberry je best. Dengan buah tempatan kita, mangga pun best juga. Cicah dengan madu. Kita cucuk sini. Mangga, cicah dengan madu. Itu dia. Memang superfood betul ni. Giliran mangga pula. Okay, cicah dengan madu
tualang. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan mangga ni dia ada masam juga lah. Jadi dia balance lah. Okay, dapat kurangkan masam tu. Tu dia. Buka puasa kali ni makan buah-buah aja. Nasi makan, nasi saya makan. Nanti lewat sikit lepas-lepas isyak nanti ke, lepas-lepas tarawih ke apa kan, makan. Kali ini dragon fruit pula buah naga. Okey. Cicak madu. Itu dia. Super food ni. Bismillahirrahmanirrahim. So sekadar tu saja video santai untuk kali ni. Untuk aktiviti hutan saya stop dulu kejap. Yang pertama sekarang ni bulan puasa. Yang kedua motor saya pun belum siap lagi. Saya ada nak repair sikit. Saya baru hantar dekat Pomen. Belum siap lagi. Dan video ni pun saya buat sebenarnya saya nak kongsikan tentang madu. Mungkin ada setengah daripada anda yang masih nak mencari madu asli. So saya sangat recommend sangat-sangat recommend daripada madu berdapat Sunni. Ini saya promote bukan promote berbayar. Sini promote ikhlas. Okay, so sekarang tu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang ni saya nak sambung berbuka puasa. Okay, kita buka puasa dengan buah. Allah, tak muat. Tak muat. Kita makan buah-buah lain dulu. Okay, raspberry. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan cara tempatan dengan madu lebah tualang tempatan. Memang sedap.